Batuk kering ni tanda GERD. Serius lah. Mesti ramai yang tak aware pasal benda ni kan. Sebab macam terpelik. Sebenarnya GERD ni boleh menyebabkan kita batuk kering dengan dua cara. Yang pertama, asid naik ke tekak dan saluran pernafasan dan menyebabkan ketidakselesaan pada tekak, laring dan trachea. Dan ini akan menyebabkan kita akan rasa nak batuk sentiasa. Yang kedua pula, walaupun asid tu berada di esofagus bawah, tetapi dia boleh merangsang saraf vagus untuk hantar signal dekat otak kita yang menyebabkan kita rasa nak batuk walaupun asid tu tak sampai pun lagi dekat tekak. Masalah batuk GERD ni, dia tak datang dengan pedih ulati. Ini yang dikatakan silent reflux. Biasanya pesakit akan alami batuk kering ni berbulan-bulan. Suara serak waktu pagi, rasa ada ketulan dekat tekak, walaupun dah bersihkan mulut, siap kumul Listerine lagi. Jadi kalau korang dekat luar sana yang mengalami masalah batuk yang tak ada alasan yang jelas, kan, bukan alahan, bukan asma, better korang cek. Takut-takut ini adalah masalah GERD. So kalau korang nak lagi banyak info dan tips, jangan lupa follow kita dan join kita punya live. Dan jangan lupa juga try cuba ikhtiar dengan Swiss Gel. Kita sama-sama ikhtiar.